Yang pertama saya kena pergi JPN buat surat kematian. Itu satu pada saya pengalaman yang sangat-sangat perit. Sebab bila pergi JPN tu, masa tu dah lah saya seorang-seorang. Maknanya kita kena berhadapan dengan reality masa tu kan. Sebab bila serah IC tu, dia akan potong. Saya minta JPN boleh tak saya simpan kenangan arwah ayah saya. JPN kata tak boleh, ni salah. Jadi kira exchange lah, saya bagi IC arwah ayah, dia bagi surat kematian. Masa tu saya sedih. Saya ingat lagi, saya masa terima IC tu saya duduk sekejap menangis sebelum saya boleh bangun dan drive lah tu. Lepas daripada tu jadi ibu saya kata okey, saya penama untuk tabung haji. Jadi pergi ke tabung haji dan keluarkan semua duit tu lah. Keluarkan semua duit tu. Lepas tu ibu kata maknanya selesaikan dulu hutang ayah. Sebab kita apa pun kena selesaikan hutang semati kan, mudahkan dia. Jadi apa pun apa yang saya buat ialah jumlah itulah yang ada tu selesai habis hutang dia ketika itu.